Herbalife ni mahal. 4 mitos tentang Herbalife yang ramai masih percaya, mungkin anda salah satunya. Mitos yang pertama, Herbalife adalah ubat kurus. Faktanya adalah Herbalife bukan ubat kurus. Bukan ubat kurus, tapi adalah meal replacement yang berkhasiat lengkap. Mitos yang kedua adalah meal replacement Herbalife ni tak mengenyangkan. Faktanya adalah kandungan protein dan juga serat dalam tu tinggi, kenyang dan tenaga tahan lama dekat situ. Mitos yang ketiga adalah Herbalife ni mahal. Herbalife ni mahal. Okey, so faktanya bila kita kira satu hidangan dekat situ lebih murah sebenarnya dari kita makan dekat luar dekat sana. Breakfast aja pun dah telan RM8 ke RM10 tau. Mitos yang keempat, mitos yang terakhir adalah semua produk sama je kan. So faktanya di sini anda membeli meal replacement Herbalife, beli daripada ejen yang sah ataupun daripada coach lah, beli pada saya selaku ejen sah Herbalife. So anda akan dapat guide, dapat ilmu, pemantauan dan coaching daripada saya. So kalau anda nak tahu cara mula dengan betul, boleh komen nak belajar di ruangan komen ataupun klik link dekat bio untuk maklumat lanjut. Saya coach awak. Cia-cia.